Ayo, wahai makhluk. Wahai makhluk di sini. Wahai penunggu di sini. Wahai Pontianak. Wahai Langsiak. Wahai pocong. Wahai nenek kebayan. Ayo, perwujudkan diri kalian. Perjelaskan lagi. Perbunyikan bapa suara jika kalian mampu. Hadir. Hujan. Dekat sang sikit lah. Tapi dah kenyang. Sakit saya nak minum yang sikit. Sampai tengok view. Sakit. Hujan. Aduh. Fokus. Kau dapat bunyi suara sedap. Tak macam ni. Kenyang ni kan. Ada benda terbang kat bawah tu. Alamak. Terbang pula. Aduh. Awal sangat dia terbang. Betul. Bagilah ujung-ujung. Buat bau lah. Bau sikit lah. Bau agak kurang menyenangkan lah. Tak maaf Cik Mun, saya laju tadi kau. Cik Mun tak sempat. Tak kita playback. Apa yang nampak? Nampak macam mana tadi Cik Mun? Nampak bayang ke ataupun terima kasih Abang Syukri hadir. Nampak bayang-bayang ke? Nampak memang sebiji ke? Yang nampak macam punya dia benda tu terbang mai kat saya. Dekat ke jauh tadi yang Cik Mun nampak? Boleh nyatakan lah. Sebab saya tak sabar-sabar nak tengok. Oh, asap Casper. Sebab tadi tu saya tak isap rokok. Kat sini bukan atas gunung kan. So tak ada kabus macam Casper putih. Oh, okey. Terima kasih Abang Syukri hadir. Geng, tepi-tepi lagi geng. Semangat sikit. Jangan. Okey, kita jalan. Saya minum air sikit. Lekat kuat batang. Okey, cara saya macam ni. Kalau hampa nampak saya isap rokok, hampa tahu dah saya dah goyang masa tu. Tadi saya nak isap rokok. Okey, saya tak perasan tadi benda putih yang terbang mai kat saya tu. Okey. Yang apa yang Malila nampak ataupun Cik Mun nampak. Cuma saya nak jalan juga. Nampak tak nampak? Nampak baguslah. At least kita dapat screenshot ke, kita dapat playback ke, kita dapat foto tu balik. Tapi sekarang ni saya nak isap rokok dulu. Kalau saya isap rokok, hampa tahu lah apa maksudnya. Okey? Terima kasih Cik Lee. Terima kasih. Kalau hampa nampak, hampa jangan bagi tu Nan. Hampa bagi tak lah lepas tu. Daging aku belah dulu kat situ. Sekejap lagi nanya weh. Aku sekejap lagi lari kereta. Dah lah jauh. Memang dia kata benda ni dah mai hampa lari. Weh. Dah dapat tengok. Dah tunjuk dalam kamera. Tunggu apa lagi? Lari lah. Takkan nak pergi ambil selfie gambar dengan dia. Aduh. Kan? Nak pergi dekat. Terang-terang tobat dah hilang. Kalau kami nampak kena bagi tahu dandan jangan kenalah stay. Tadi nampak macam bayang terbang main kat arah saya. Tak apa. Ni sekejap batang dulu. Kita jalan pelan-pelan. Berapa kira tepi-tepi? Okey dalam apa? 61 k kan. Tepi-tepi kan. Target 300 k kan. Saya setiap hari target minimum pula maksimum 300. Minimum 250 kan. Tolong kan bantu saya kan. Bantu tas saya kan. Tap screen 300k. Abang Syukri, terima kasih Abang Syukri. Banyak sangat tu. Belum buat kerja lagi dah dapat gaji bang. Terima kasih bang. Moga dimudahkan segala urusan. Amin. Waalaikumsalam. Kak Ida hadir. Tadi Cik Mun, Cik Lee nampak lembaga putih sosok putih yang terbang ke arah saya. Itu bukan asap rokok. Dan ni bukan asap rokok. Wahai makhluk.
Perbunyikan apa-apa suara. Jika kalian mampu. Sekarang weh, tadi pula. Tadi weh. Kenapa ada tadi? Oh, okey. Ni nak terbangkan. Okey. Hujan weh, hujan. Tu kena cari tempat yang berteduh sikit ya, yang berpokok. Saya goyang ni. Tu terang cakap. Aura kat sini kuat lah. Weh. Goyang weh. Angin kot. Angin. Assalamualaikum. Ramang lagi weh. Ada sikit-sikit. Ada angin. Ada sikit-sikit. Saya kalau rasa angin saya bagi tahu. Kalau bukan angin saya pun saya bagi tahu. Oi, jatuh kat depan aku daun. Oi, siapa di atas? Aku di bawah. Ayo, turun ke bawah. Ramang weh. Aku tak tahu lah bukit dia ni. Siapa lah. Kuat nak rasa orang ni. Lepas aku suka nak main lah. Kerap lah. Nak merasakan sendiri seorang-seorang. Terima kasih. Tas dah komplit. Alhamdulillah. Siapa-siapa yang subscribe saya punya apa? Saya punya channel dapat baju saya live free ya. Baju bukan design untuk dijual lah. Satu penghargaan lah. Siapa yang rajin tapping screen lah, dapat lah baju top 5, top 6 saja. Top 5, top 6. Okay. Seorang dah ada dah, saya dapat nama dah seorang. Walaupun baru awal bulan lagi, saya dah tahu dah siapa seorang tu. Hampa rajin tapping, hampa rajin masuk kerap live saya. InsyaAllah geng. Okay. Bulan 6 ni, saya dah tujuh live baju untuk diberi. Tengok bawah sat. Tinggi tak? Oh. Belah kanan bang. Abang tengok. Abang nampak belah kiri. Gaung dia tinggi. Tugas apa tu tuan? Tugas tapping-tapping lah. Rajin-rajin tapping-tapping. Saya tengok selalu masuk live saya support. Tak payah bagi gift pun tak apa geng. Okay. Hampa rajin masuk-masuk. Hampa tapping-tapping. Kan? Kalau hampa suka lah live saya, hampa tapping-tapping. Kalau hampa kerap masuk, insyaAllah adalah chance tu. Peluang tu dapat baju. Okay. Yang dah dapat, tak dapat lah. Yang tak dapat lagi saja. Tadi tak bawa phone lah. Saya tak dapat pun host. Awak boleh. Awak boleh dapat. Boleh. Hujan kenyai-kenyai bang. Abang Mandi. Dekat Bukit Dio. Tadi ada penampakan lah sosok tubuh. Apa Cik Mun RM10, model pun RM32. Ayo. Ayo. Lagi. Aku hanya berserangan dan tidak berteman. Okey, hari tu saya tengok satu paranormal lah. Saya tak mahu sebut nama. Okey. Saya nampak video dia, benda ni bergoyang. Kau goyang kuat tu. Goyang. Oh, betul. Ayo. Bergerakkanlah apa-apa objek jika kau mampu. Perwujudkan diri kalian. Oh, berat weh. Berat. Ui, bukan senang nak goyang weh. Berat weh. Oh, berat. Okey, adik Amelia. Okey, dia jatuh dekat kawasan ni, geng. Adik Amelia. Lepas beberapa hari baru jumpa mayat dia dalam keadaan tak sempurna.
Cerita tu lebih kurang 50 tahun yang lepas. Tak ada angin. Yang ni saya goyang bang. Yang ni saya goyang, saya nak tunjuk. Benda ni bukan senang nak goyang. Berat ke? Berat. Cuba tengok ah. Bukan senang weh. Kalau hantu nak goyangkan benda ni, bukan senang kan. Okey, tas baru. Bukan senang weh. Kalau jin nak goyangkan benda ni pun, nak gerak benda ni bukan senang eh. Berat. Okey. Bahkan ni saya goyang sendiri tau. Okey, ni saya goyang sendiri Bukan benda tu goyangkan Saya nak suruh dia goyangkan. Kalau betul benda ni dia boleh goyang, dia goyang lah. Tak kisahlah benda ni ke, benda di sana ke. Ayo. Dah kacau dah. Wahai makhluk di sini. Wahai penunggu di sini. Wahai bangsa jin. Jika benar engkau berada di sini, pergerakkanlah apa-apa wajat. Perbunyikan apa-apa suara. Jika kalian mampu, ganggulah aku. Usiklah aku. Aku hanya bersorangan dan tidak berteman dan tidak menggunakan apa-apa yang suci. Hadir wahai makhluk. Kucing saya pernah tengok, tapi bila kita dekat dia lari dia tak friendly sangat Okay. Dulu ada video juga saya tengok. Saya tak mahu sebut nama. Benda ni bergerak berat weh sebenarnya. Memerlukan kuasa yang banyak untuk nak menggerakkan. Okay. Ini saya gerak bukan jin Ayo. Perjelaskan lagi. Gerakkanlah objek di depan mata kasar aku. Kat sinilah saya jumpa bawah tu yang berwarna putih Oh, kalau dah tergoyang, dia memang lama nak stop. Okey, saya faham. Kenapa benda ni dia boleh bergerak lama. Saya faham. Sekali je rimbai, dia boleh tahan lama. Ayo. Kita kacau. Phone tertinggal kat kereta. Oh, phone ada. Okey, kita pakai ghost tube. Boleh tak, geng? Siapa nak saya pakai ghost tube dengan satu, geng? Tapi dia bosan sikit lah. Terima kasih yang berkongsi rezeki bang. Abang Syukri, terima kasih bang. Terima kasih. Apa boleh follow Abang SOA member saya, sahabat saya yang tadi dia komen tu yang tetek screen tu. Apa boleh follow support Dia lama dah cuti Dia baru nak start balik Okey, dia orang lama. Boleh support sahabat saya. Okey. Kalau bukan kita support, siapa yang nak support, geng? Kawan-kawan juga, geng. Okey. Kalau nampak lah dia buat live apa masuk, geng. Support, bagi semangat, geng. Tak kira lah tap-tap screen ke apapun Okey, boleh support Ui, komunitas. Saya nak pakai ghost tube Is anybody here? Adakah sesiapa berada di sini? Ayo. Bercakap dengan aku. We are here. Siapa di sini? Siapa nama kamu? Sila nyatakan. Siapa di sini? Kau gerakkanlah objek di depan mata kasar aku. Jika kau mampu. Wahai bangsa jin. Wahai penunggu di sini. Hadir. Di sini lagi. Siapa yang berada di sini? Ayo, over here. Di mana kamu? Kamu di mana? Sebab
Premium je boleh pakai tukar bahasa Melayu Okay. Dia ada bahasa Melayu. Tapi premium saja, saya tak ada lagi lah extra untuk langgan premium. Siapa yang berada di sini? Apakah nama kamu? Jika benar engkau berada di sini, beritahu aku siapa nama kamu. Nama sebenar kamu. Sorry, lupa. Duk sibuk. Duk fokus. Okay. Tak hati terus lah. Tak hati dah settle. Listening lagi. Anybody here? Can you tell us what's your name? Oh, dia tengah nak. Apa ni? Listening. Tell us what's your name. Don't be shy. If you are really here, beritahu kami. Apakah nama sebenar kamu? Jangan malu, jangan segan. Ayo, dekatkan lagi dengan aku. Amelia, are you here? Are you here, Amelia? Can you communicate with us? My dear Amelia, are you here? Adakah kau berada di sini, Amelia? Jika kau ada di sini, kau gerakkanlah apa-apa objek. Kau gerakkanlah objek di depan mata kasar kami. Oh, mungkin lampu Okay. Tutup. Kita pakai merah. Lama sangat dia listening. Amelia. Betul, Malila, betul. Tapi kita main dengan sini dulu. Amelia dekat sini. Amelia. Are you here? Come talk to us. Come talk to us. Or you can move any object to prove that you are here. Dia tak mau cakap kan? Ha? Torment tu apa? What are you trying to tell me? Apa yang awak cuba memberitahu saya? Beritahu saya dengan jelas. Jangan malu. Saya berserangan dan tidak berteman. Aku pula goyang ni. Oi, nak pergi mana ni? Aku pun tak tahulah. Aku pula goyang. Okey, lampu ni okey. Alamak. Betul ke? Amelia, are you around here? Can you tell us? That's mine. What is yours? Apa benda kamu? Nyatakan. Berkomunikasi dengan aku. Grab. Apa Grab food dah? Geng, turun tapping lagi, geng. Jangan kenok, geng. Bak kata Cik Lee.
Makasih. Yang mana punch card? Tak tahulah. Tapi saya tahu adik Amelia dia meninggal dekat sini ya. Okay. Wih, bau busuk siut. Are you here? Is that you? I smell. Don't leave me, dia kata. Why? Why I cannot leave you? Ada bunyi kat sini. Ada bunyi kat sini. Terima kasih, Rul. Oh, terima kasih pakai nama KST. Terbaik. Siapa yang pakai nama KST, saya akan follow back lah. Itu semestinya siapa gunakan KST kat depan, memang saya follow back. Wih, bau busuk siut. Tiba-tiba kat sini. Yang kucing ni kat sini tak bergerak kan? Nampak kucing ni? Tak bergerak ni. Dua hari lepas. Boleh bang. Boleh bang. Nanti abang wasabi saya bang. Saya buat video call dengan abang. Senang lah. Abang copy, abang paste saja. Dan lepas tu abang save. Haji menyalak kan? Tak apa. Dia tak mau nak cakap macam ni, tak apa. Mungkin gangguan frekuensi juga. Kita abaikan dulu. Kita nak main kat tangki ayak kan. Abang Nizam kat bawah kah? Abang Nizam masih live lagi kah? Dia kata nak masuk live saya. Kau habis tak ada kah? Kau dah balik. DM jangan. Seminggu sekali je boleh tukar. Betul. Nama seminggu je boleh tukar. Lagi. Perjelaskan lagi. Jangan malu, jangan segan. Jangan sembunyi di atas pokok. Jika benar kalian berada di sini, perjelaskan lagi. Geng, 600 orang tadi masuk geng, dekat 700 geng. Yang mana boleh follow geng. Okey. Set tas baru Set sikit cukup. Tak banyak-banyak. Okey. 300. Okey. Siapa yang ada boleh berkongsi geng. Tak ada tak apa geng. Nampak tepi-tepi pun dah okey dah geng. Okey, di sinilah di mana beliau seorang lelaki yang sidai diri dekat sini dan ada lagi satu perempuan di kawasan ini Abang Remy lambat masuk. Saya tadi dah pakai ghost tube dekat sini. Tak apa. Siapa tu? Suara ke? Hai? Oh, cahaya lampu kat luar. Macam mata kan? Okay, tepi-tepi lagi geng. Pak kata cek di geng. Siapa yang nak join naik cruise, boleh DM Abang Remy atau DM saya ataupun moderator lain. Moderator lain dah. Itulah saya start lambat dah. Hari ni tak hujan kan tak on malam ni. Tapi saya on jugalah. Nak menghiburkan hampa Bau bunga melur dah. Abang Rizal kat sini ada bunga melur kah? Ke bunga jawi, saya tak tahulah. Tapi bau wangi lah. Jom kita cari pelan-pelan weh. Ada bunga pokok bunga kat sini. Wangi kan?
Itulah, tak apa bang. Hari lain bang di Bukit Ewo sentiasa ada kat sini. Di sinilah di mana beliau yang sidai diri dekat sini. Saya rasa dekat belakang tangga. Tapi kawasan ni pun boleh tahan juga. Orang kata keras jugalah. Yalah keras lah, dibuat dengan batu geng. Kata batu besar kat sini geng. Tapi batu ni terletak elok seperti mana kau? Jangan ada pecat lagi tau. Pecat janganlah. Pijat, saya sebut pijat. Ni betul ya. Saya nak tengok apa batu ni. Kain putih berdiri tadi. Ya bang, sini memang ada bang. Abang relax je bang. Kita nak capture bang. Kalau boleh nak tangkap capture footage tu. Dan kita up PTT geng. Kita mau yang real geng. Yang tak real tak mau geng. Okay. Yang tak real kita bayar duit, kita boleh tengok kat Ghost Museum geng. Terima kasih Abang Syukri. Abang Remy, baru-baru ni saya dah tengok lah salah satu video saya tak mau sebut nama siapa, tapi saya nampak video tu benda ni bergoyang bang. Saya try lah tadi, benda nak goyang benda ni memang berat bang. Bukan senang bang. Okey, benda ni. Benda ni bang. Benda ni bukan ringan bang. Okey. Bukan ringan bang, berat bang. Bukan senang je nak bergerak benda ni bang. Macam ni bang. Macam ni bang. Macam ni bang. Dalam video tu saya tengok. Dan tempat ni kat sini lah. Jadi saya nak provoke. Saya nak boleh minta dia untuk bergerakkan lah objek ni. Kalau dia boleh. Apa-apa sajalah, yang ringan pun ada. Yang berat pun ada. Jangan lari nak jackpot. Macam mana lah. Abang Remy, saya ada dalam live orang tu. Dia kacau sekali dengan bunyi duk sapu. Tu saya pun nak main lah. Nak merasakan. Okay, saya nak merasakan benda tu kan sendiri kan. Okay. Kucing tu pun lari ya. Awak kucing lari ya. Awak kucing bergerak. Ayo, berbunyikan. Apa-apa suara. Ya, betul Kak Ida, betul. Betul itu Kak Ida. Saya pernah tengok depan mata saya sendiri. Seumur hidup saya sekali ya, buayan tu bergerak. Tapi buayan tu ringan lah. Cuma benda ni berat sikit lah. Memang real. Sebab saya percaya dia buat memang real lah. Tak ada prop So saya main sendiri. Saya nak provoke dan minta kalau boleh dapat juga footage yang sama. Dia gerakkan benda tu. Tu duk gerak. Tu saya gerak bang. Saya tunjuk. Saya gerak sebab saya nak tunjuk. Itu saja. Nak tunjuk dekat viewer. Macam ni benda tu, keadaan benda tu gerak. Tapi dia bergerak dua sekali lah. Ni saya tunjuk contoh. Tapi siapa yang nak bagi tahu, berat benda ni. Benda ni berat. Macam tu lah. Stopkan Sat. Okey, kita stopkan. Cuba dekat. Okey. Kita duduk. Nang bo tinang. Kui bo ti kui. Lagi. Gerakkanlah apa-apa objek. Jika engkau mampu. Jangan malu, jangan segan. Mari. Dekatkan lagi. Yang jauh. Berbunyikan apa-apa suara. Ya, memang ada budak kecil yang meninggal kat sini, jatuh kat bawah ni. Okey, tadi saya gunakan ghost tube. Saya gunakan ghost tube. Okey. Saya nak try ghost tube lagi sekali. Pasal Abang Remy ada. Kita gerakkan satu lah. Kalau dia boleh gerak lagi satu, depan mata kita lagi dahsyat. Apa dia tak? Dia kata apa? Marilyn? Marilyn? Who's Marilyn? Who's Marilyn? Ayo, gerakkan lagi satu kerusi jika kau mampu. Jika benar kalian berada di sini, pergerakkanlah lagi satu objek
Yang aku gerak, kau biarkan. Aku mau kau gerakkan lagi satu. Memang bang, memang. Itu pasal saya duk provok. Memang bang, saya duk rasa. Daripada bawah tadi saya naik pun dah rasa bang. Yang kata kat sini, kat bawah pun rasa. Aura dia bang. Cuma dia nak tunjuk, tak tunjuk saja. Ataupun dia nak bunyi suara, tak bunyi saja. Ataupun dia nak gerakkan, ataupun dia tak mau gerakkan saja. Itu saja geng. Tadi dia kata, don't leave me. Lepas tu, Marilyn pula. Hanyik dia. Dia seko je budak tu. Amelia? Is that you are here? Amelia? Betul, sebab tu lah saya main juga. Malam ni sepatutnya saya nak cuti tau. Dengan hujan duduk dalam selimut seronok. Tapi saya main jugalah. Pasal apa tau? Aura lagi kuat. Masa pada kami malam Jumaat. Amelia? Geng, sambil-sambil tu geng. Tapping geng. Bantu tas saya geng. Tak mampu mereka limunan Jan. Oh, saya tak tahulah kan. Tu yang duk. Ha? Ada boot. Apa boot? Boot apa kau cakap ni? Boot apa yang kau merepek ni setan? Esok malam kita ceritalah promote kita punya trip. Dah ada 2 nama dah. Ada lagi 3-4 orang lah. Kita fokus yang ni dulu. Esok kita cerita. Esok hampa boleh masuk live saya pukul 11 ataupun pukul 10 kita akan buat live. Pasal masa tu ada peak hours, kita akan bersembang-sembang lah. Abang Remy di Break Cafe akan menceritakan banyak cerita. Dan siapa yang nak kotak nak bercerita pengalaman ni pun boleh kan. Oh, Abang Wan, tadi saya goyang satu. Saya suruh dia goyang lagi satu kalau dia boleh. Yang ni saya goyang. Sebab benda ni dia kata boleh goyang sendiri. So saya duk goyang satu, nak suruh dia goyang lagi satu. Kalau betul dia boleh goyang kan. Itu saja. Tapi yang ni saya buat lah. Tapi nanti saya tengok satu video tu dia bergoyang benda ni bang. Berat bang, goyang benda ni bang. Macam ni bang. Padapang bang. So saya sajalah saya main provok dia. Nak kacau dia. Suruh dia goyang. Kalau dia boleh. Kalau dia boleh lah. Kalau dia boleh. Yang kiri ni dia rosak. Dia sangkut. Dia stop. Yang kanan dia boleh. Tak apa bang, kita abaikan tu. Tapi kat sini lah adik Amelia tu jatuh. Jatuh dekat sini. Lepas beberapa hari baru dia jumpa mayat dia dalam keadaan tak sempurna. Itu sajalah yang saya tahu. Di depan sini ni, dekat tangki ayak ni, di mana ada terima kasih Abang Syukri. Di depan ni di mana ada orang sidai diri dia sendirilah, sidai. Tak boleh sebut lah benda tu, nanti kena ban. Seram, mesti seram. Seorang-seorang pun seram. Terima kasih Pak Syed. Terima kasih berkongsi rezeki. Okey, saya kat tempat yang agak keras sebenarnya. Ya, besi pun keras, batu pun keras. Ada batu. Batu kemuncak ni 419. Okey. Dia tak mau nak cakap. Berapa lama saya biar, tak mau cakap. Tak apa. Dia tak mau cakap, tak apa. Okey. Okey. Terima kasih yang paskat kan. Yang belum paskat boleh tolong paskat kan. Yang belum paskat boleh tolong paskat. Awak lah rasa seram sangat sekarang ni. Tadi dekat sana bau bunga. Dekat sini bau bunga. Saya lari. Betul, gaung. Dan duduk kat pondok tu. Okey. Saya duduk kat pondok ni. Tadi saya bau bunga bang kat sini. Lepas tu baru saya dah cakap baru abang masuk. Okey, siapa-siapa yang dalam live ni 363 mata mandang, siapa-siapa yang nak pakai nama KST kat depan ni untuk menandakan hampa tunjuk hampa support Kembara Seram, hampa boleh DM saya akan bagi phone ni kat hampa dekat DM, hampa boleh copy paste. Okey, sekali saja. Seminggu boleh tukar nama sekali saja. Macam tak seram pun. Macam tak seram, tapi seram. Sebenarnya seram. Mungkin abang kat rumah kot tak seram lah kot. Kan? Mungkin abang kat rumah tak seram lah. Kan?
Pasal live saya tak nampak hantu bang. Itulah tak seram. Mungkin live orang lain ada nampak hantu. Live saya memang tak ada hantu bang. Ada nyamuk. Nyamuk ada. Tapi tempat ni memang geras lah bang. Boleh cuba join host. Abang Mek On duk join saya selalu. Live lain banyak prop. Okey, Abang Mek On selalu, abang tengok nama Abang Mek On yang KST ni, dia selalu join live saya. Okey? Duk dekat base. Pakai walkie talkie. Dia sendiri ikut saya. Saya sangat mengalung-alungkan para viewer boleh join saya. Tapi tak boleh lah ramai-ramai. Seorang-dua okey lah. Kan, kalau ramai tak jadi seram pula. Kan, kalau seorang dua orang kat base tu sempoi. Kadang-kadang masa saya tengah explore, dekat base pun kena kacau. Dekat base pun boleh kena kacau. Tak percaya apa boleh main ikut. Pasal beef dia pun tak rakam. Simpan kamera sana, orang pergi bawa sekejap. Simpan kamera sana, orang pergi bawa sekejap. Tak faham saya lah brother. You boleh jelaskan lagi apa yang you try nak cakap tu. Okay? Okay. Sekarang weh, aku nak pergi. Okay, aku nak pergi sekarang depan ni. Nak tengok ada lagi tak bau wangi tu. Uji nyali. Dia suruh uji nyali kot. You mau saya uji nyali ke? Bro. Boleh kan? Boleh. Saya boleh uji nyali kan? Memang saya nak uji nyali. Memang saya nak uji nyali. Tapi tolong kan, siapa-siapa yang ada coin, okay, siapa-siapa yang tak ada coin, hampa boleh ambil goodie bag saya kalau purple ni. Okay, dekat atas ni, hampa boleh collect, hampa boleh punch card kan? Okay? Kalau hampa tak ada coin, hampa boleh gunakan coin saya untuk punch card. Ataupun hampa ada coin, hampa boleh punch card sendiri. Okay, terima kasih. Terima kasih kan. Ataupun dah punch card, hampa boleh simpan. Mungkin dia suruh tinggal kamera kot. Mungkin dia tinggal kamera. Tak juga. Tapi bukan tak mau buat macam tu, boleh. Tapi viewer akan drop sebab bosan lah. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa penampakan. Kan? Cuma kalau tak macam tu, tengok macam tu saja. Tak semestinya. Lain macam nampak. Main kasak nampak. Duk main rasa kepala berat lah. Kalau duk rasa kepala berat lah. Saya duk rasa kepala saya berat sikit lah. Kasak nampak. Bukan pening tau. Dia rasa macam berat sikit kepala saya. Kau pasal kena hujan. Ya, aku terima kasih hujan. Okey. Kasak pak. Bawah okey. Bawah okey. Terima kasih bang. Betul. Ini hujan nak main kasak. Abang Zam dekat base ke? Abang Zam? Okey. Okey, dia ada kat bawah. Okey, tak apa. Dia kat bawah. Okey. Saya nak memastikan sebab dia kata dia akan tunggu kat base. Kalau dia tak menyut tu, takkan dia tinggal saya kan? Tak mungkin kan? Sebab dia kata dia nak tunggu kat base. Memang best lah Abang Zam. Hampa patut support, follow dia geng. Kan? Susah nak dapat kawan-kawan yang macam ni geng. Ya, walaupun dia tak explore tapi dia nak sanggup tunggu, nak tunggu dekat base. Best lah kawan-kawan macam ni. Terima kasih Bang Syukri. Banyak sangat tu dah bang. Berkongsi rezeki bang. Terima kasih bang. Lagi tadi yang duk pam terima kasih geng. Saya sangat terharu lah. Okey geng, saya nak turun bawah. Apa tekan satu. Kalau nak saya turun bawah, apa tekan satu. Sebab hujan dah main kasak dah. Okay. Saya nak turun bawah, apa tekan satu. Tengok berapa orang nak saya turun bawah. Tapi bawah ni memang seram lah. Sebab saya tak mau duduk kat sini. Sebab dia at least banyak pokok dekat bawah ni. Kat bawah ni banyak pokok. So saya bolehlah berteduh. Langsung jalan ke. Memang nak jalan. Tekan satu geng. Abang ramai geng. Tekan satu. So saya akan jalan di bawah. Hampa akan tengok suasana dia. Sambil-sambil tu hampa tolong tapping-tapping geng. Tapping-tapping. Tap screen geng. Tolong bantu tas saya pergi bergerak, bagi semangat. Terima kasih. Tekan satu je, dua tak payah. Satu saja. Berapa orang? Ramai tau. Saya rasa dalam 15 orang dah ada kot. Sekarang saya nak bawa kat sini. Ada lagi bau wangi tu tak? Tak ada dah. Bau wangi tak ada dah. Bau wangi tak ada dah. Dah hilang dah.
Terima kasih Kak Fiza Pancekat. Terima kasih hadir. Pak Su, okey. Hampa kalau hampa nak tahu, Pak Su dia cuti ya. Lepas raya baru dia akan join explore balik ya. Pak Su cuti ya. Dia balik kampung. Nah, dia bercuti. Bagi dia chance lah. So, raya. Kasar. Kasar pula hujan. Kini ku sedar. Oh, kini ku sedar. Dia lalu tu hujan. Biasa tak bau tu kat atas ni. Oh, tapi kat sini saya bau tak saya bang? Bau kuat lah. Bau macam seolah macam seakan bunga melur lah. Saya bunga-bunga ni saya tak pandai bang. Tapi kalau wangi saya tahu lah. Kalau busuk saya tahu. Tapi tak ada bunga melur kat sini. Yang tu yang lawak balik tau. Oh, hujan nganyang-nganyang weh. Seram weh. Pokok ada atas pokok apa kecoy. Sedap ah. Dapat. Weh, bau balik. Dia bau balik. Dia bau balik weh. Dia bau balik weh. Kuat weh. Weh, kuat siut. Weh, kuat lah. Lagi. Perjelaskan diri kalian. Sorry. Bau kuat. Cik Mun, bau kuat. Saya bau kuat. Tak ada kot. Sebelah saya tak ada. Mungkin ada, saya tak nampak. Oh, tapi dia bau sama-sama kan. Ni tak ada dah. Kurang dah. Kurang dah. Sebab dia pasal dia hujan dengan angin sekali. Angin dia sepoi-sepoi lah. Tak kuat. Okay, saya nak minum air sihat. Terima kasih Bang Syukri. Terima kasih bang. Terharu lah saya bang. Hampa semua tak tahu nak cakap macam mana. Memang saya terharu lah. Okay. Rezeki lah bagi saya semua ni. Hadirkan orang-orang yang baik lah. Live saya. Pokok. Terima kasih Abang Free Kak Fiza. Terima kasih dia nampak benda ni bergoyang. Mungkin angin lah kot. Pokok ni bergoyang. Sepa apa tu Ganesh? Apa yang you cuba nak cakap? Dia macam mana tau? Sat ada bau, sat tak ada bau. Macam angin tolak kot. Pasalnya bau daripada tempat lain. Bunga tu. Tapi dia lalu kot. Nampak nak saya jalan bawah kan? Nampak turun keping-keping sikit kan? Bagilah semangat kan? Hujan-hujan ni macam nak balik pun ada. Tepi-tepi sikit. Dah lah bau kuat bunga melur kat sini. Dah lah kat sini ada orang sidai. Diri dia kat belakang ni. Kan seram weh kat sini. Apa pun Kak Fiza, terima kasih tau. Itu main kat base lah. Saya sangat menghargai lah. Okay, Kak Mai singgah dekat base walaupun 10 minit ke 5 minit ke. Akak Mai juga noh. Tak sangka noh. Akak dah lah famous. Mai pula kat saya dekat base. Saya rasa terharu lah Kak. Terima kasih Bang Syafri. Terima kasih bang. Berkongsi rezeki. Moga dipudahkan segala urusan. Amin. Okay, sekejap geng. Saya nak minum air sat. Hampa nak saya uji ali kat mana geng? Tolong komen sikit. Hampa nak saya uji ali kat mana? Kat teki ayak ke dekat ujung tu ke? Hampa tolong komen sikit. Kalau kita ada masalah lagi ni. Lagi satu jam ni. Kita boleh explore. Sebab saya nak turun bawah sekali saja. Tak mau turun banyak kali dah. Turun sekali ya. Habis tu habis. Okay. Tapi sekali nak uji nyali lah kat satu tempat. Dekat penghujung lah. Okay. Sebelum azan pertama saya nak uji nyali lah. Komen sikit. Nak saya uji nyali kat mana? Dah hilang dah bau dah. Sat tak bau. Apa ni? Waalaikumsalam. Damri. Terima kasih hadir. Ini skot lah. Tapi hujan. Kasak ni. Tengah kasak. Saya ada pasal hujan. Sebab saya nak main kat bawah ni. Sebab dia banyak pokok kan. So dia boleh cover lah. Bau lagi lah. Bunga melul ke bunga tanjung tak tahu lah. Bau lagi.
tiba-tiba kepala saya tak sebab nak sedap bang. Fikir sebab kena hujan kot. Kan? Tak tahu lah apa. Bukan aku pening kepala tau. Bukan sakit kepala. Dia rasa macam berat sikit. Pening lain lah. Berat lain lah. Seolah-olah ada macam batu atas kepala kan. Berat lah. Rasa macam tak sedap lah. Tak sedap kepala. Macam tu. Kepala atas lah. Saya ingat kepala lain pula. Terima kasih Ifa. Terima kasih. Siapa-siapa yang ada coin, yang tak ada coin, sekejap lagi hampa boleh collect dekat goodie bag saya. Hampa boleh pasang kan. Saya akan turun bawah kan. Selfie bang. Aduh. Terima kasih yang follow ya. Terima kasih. Terima kasih yang paskat. Terima kasih kan. Okay, sekarang kita akan turun bawah kan. Kita akan fokus Saya akan mengurangkan sembang-sembang benda kosong lah. Okay, benda-benda yang kita nak fokus kok ada bunyi ya. PSC suruh bunyi nyali kat tangki ayak. Oh. Okey. Kat tangki ayak. Okey. Tapi sekejap lagi lah. Saya turun dulu. Sebab bawah ni memang keras. Hari tu ada gangguan kat bawah ni. Saya kena gangguan. Saya kena mengusik. So, bau lagi ya. Tapi kita nak jalan dekat bawah ni tengok. Ada kena mengusik ke tak? Sambil isap rokok, saya nak turun. Kalau saya lari, Amba faham-faham sebab ada semut kongkiak banyak Okey, ada semut kongkiak banyak kat sini. Okey, level 3 saja boleh collect. Okey, ni ada goodie bag, level 3 saja boleh collect. Tak boleh set level 2 cik ni. Level 3 boleh, level 1 atau level 3. Dan 3, 6, 9. Macam tu. Okay, jom. Kita jalan. Kita pakai cap lah. Betul. Betul, kebau pendek pun ada kat sini. Betul bang. Betul. Tu kan. Kita nak control cam elok-elok Jangan terkejut, jangan lari. Wah, kita kontrol emosi bawah ni memang kawasan ni memang keras. Yang tu tak dapat dinafikan Lepas turun tu kita naik atas, kita bunyi nyali kan. Yang last kita akan bunyi nyali kat sini. Okay. Semua kongkiak hujan ke tak hujan ke, dia jalan sebatu kat kongkiak. Hari tu saya dah tengok satu video tau. Dekat rumah tu, Langsiak duk main kat bertingkat dekat tingkap dia. Dia tu bawa pakcik tu bawa penyapu nak hantam dia lah. Langsiak tu hilang tu. Lawak betul Pasal nak kali kena bawa penyapu kot noh. Kan? Nampak Langsiak baling penyapu kat dia. Lawak lah. Dalam banyak benda. Calm down. Take 5 dulu. Calm down. Betul. Saya tengok satu video tu. Pakcik tu berani weh. Rasa dia mungkin dia mengilai kat bawah. Pakcik tu daripada atas ke bawah tak ingat saya. Tapi dia main, dia ambil penyapu, dia nak pergi bagi je. Nak. Kan? Pakcik tu saya salut lah. Dia berani Benda tu nak mengusik dia. Lalu dia ambil penyapu nak bagi Langsiak tu. Memang nampak dia lah video tu. Pakcik tu bukan explore, bukan paranormal lah. Kebetulan lah. Okey bang. Oh, laju betul hujan ni. Betul. Malila betul. Saya pun surprise tau. Fokus bunyi-bunyi hujan ni. Paling best part ni Okay. Mana tahu malam ni ada manis-manis untuk hampa. Tak dapat penampakan dengar suara pun jadi Lokasi Bukit Dio. Dapat dengar suara dia mengilai ataupun dia menangis pun jadilah. Macam tempat ni.
Assalamualaikum. Wahai penghuni di sini. Wahai bangsa jin. Aku ke sini hanya untuk mencari rezeki, bukan mencabar kalian. Jika kalian benar berada di sini, ayo, perwujudkan diri kalian. Perjelaskan diri kalian. Perbunyikan apa-apa suara jika kalian mampu. Aku hanya bersorangan dan tidak berteman. Hadir. Ya, Bukit Tajam. Saya orang. Itu saya punya lampu lightning saya kena ayak. Naik hujan tu yang rosak tu. Nak pakai payung ke? Payung ada dalam beg saya. Tapi susah sikit kalau apa-apa penampakan saya nak tembak lampu biru. Nak zoom. Pak Yazid, terima kasih hadir. Pernah saya satu ketika tu dengar suara perempuan dekat kawasan bawah ni. Dia macam cakap apa tak tahulah. Tak jelas. Dengar dalam masa 2 saat, 1 saat saja. Tak tahu benda tu orang ke siapa kan. Tapi memang tak ada perempuan dengan kami masa tu. Dekat base tak ada perempuan. Tak ingat bila hari apa. Yang mana satu date dia. Tapi ada lah, saya pernah dengar. Seram macam mana tu? Boleh awak nyatakan? Yang saya tahu keras. Hari tu masa saya balik, sesudah balik daripada Gunung Jerai, saya main dekat bawah, saya masuk daripada bawah, saya kena mengusik kaunya. Siapa yang ingat dia tahulah. Saya saja singgah lambat jugalah masa tu. Dia mengusik, menggoyang-goyangkan bagi menakut-nakutkan saya untuk masuk. Macam seolah dia nak menyerang saya. Ataupun dia tak suka kehadiran saya. Masa tu saya standby dekat luar. Lepas tu saya dapat capture macam sosok tubuh wanita berbaju putih di tepi pokok. Tapi tak jelas lah, tak nampak muka. Nampak macam kain putih kat tepi pokok di bawah sana. Dekat sini bukan hantu saja, bukan jin saja. Ada juga kerbau pendek. Saya lupa bawa rainbow. Waalaikumsalam Abang Fendi. Terima kasih hadir. Abang Fendi, kalau Abang Fendi, saya tengok Abang Fendi selalu masuk live saya support. Kalau Abang Fendi nak bubuh KST dekat depan nama abang bagi tahu saya nanti saya bagi dia punya font tu dekat DM. Itu adalah tanda menunjukkan abang memang abang sokong live saya, tapi abang kalau pakai nama tu, abang pergi mana-mana masuk live, abang bawa nama tu. Kira abang lah sebahagian daripada saya. Sebahagian daripada kembar seram. Macam tu. Percuma je, tak payah bayar duit. Macam tu lah. Siapa-siapa pun boleh. Saya lagi nak kalau orang yang selalu yang masuk live saya lah pakai. Sebab saya nampak nama-nama ni selalu dalam live saya. That mean dia suka lah tengok live saya. Mana tahu dia nak letak nama KST, Kembar Seram Team. Boleh saja. Tap-tap lagi kan. 3 kali mata mandang siapa-siapa yang taping untuk bulan Jun, saya akan pilih 5 orang lagi Seorang dah terpilih dah. Yong adalah salah seorang yang tap screen hati-hati bang hujan. Ya, terima kasih. Siapa yang tap screen paling banyak dalam masa 1 bulan akan dapat baju. Tapi sekali saya bagi untuk seorang sekali saja. Tapi 6 orang saya terpilih saja. Sentiasa support KS. Terima kasih bang. Saya perasan tu bang. Bang. Support tu bukan daripada segi gift tau. Support tu daripada segi hampa hadir dalam live saya, hampa tapping-tapping, tu pun dah support. Itu pun rezeki juga kan. Abang dah sahur ke? Jom sama-sama. Sama-sama puasa sunat bang. Hadir. Baik bang. Baik. Baik bang. Baik. Terima kasih bang. Terima kasih abang Litron. Mari solo. Ya solo. Mari solo. Jalan pelan-pelan lagi.
Tak tahu lah malam ni ada jackpot ke apa ke. Jackpot ke, tripod ke. Kan? Dapat dengar suara pun jadilah lagi. Dia dengar suara dia menangis ke, menggilai pun jadilah geng. Kadang bukan saya ni tak mau nak seru sangat. Saya seru dah berpuluh-puluh kali pun. Kalau dia tak mau muncul, tak muncul geng. Cuma kadang-kadang saya nak menambahkan suasana seram, saya akan seru. Macam tu. Seru tu tak menjanjikan benda tu akan keluar, akan menonjol, bukan kadang orang tak payah seru dia naik kereta pun benda tu duduk belakang ataupun naik motor pun unstable. Terima kasih Aira, terima kasih berkongsi rezeki. Moga dipurahkan segala urusan. Amin. Okey. Nak tambah seram boleh lah. Nak kata seru tu dia boleh join tak ada lah. Siapalah saya weh, dia nak panggil dia boleh muncul Siapalah saya. Kan? Dia kata dia ni gemuk pendek ni main daripada mana entah duk suruh-suruh aku keluar. Hang siapa? Hang siapa? Dia kata. Morning Telena. Tak apa Pak Su. Hadir. Terima kasih hadir. Baik. Teping lagi kan. 130 kan. Teping kan. Apa ni? Kamu ke? Ni kamu ke apa? Weh, kamu weh. Weh, kamu weh. 2 ekor weh dekat phone aku. Terima kasih Haziq. Pak Su dia cuti Lepas kaya baru dia on balik Dia akan bawa kamera. Saya seronok Pak Su join live saya. Memang saya seronok. Sebab dulu kami plan Kami pun duk plan nak pergi Thailand. Nak pergi explore sekali. Kami dua pergi Thailand. Mungkin masa tu Mi boleh join kot. Kalau Mi boleh join. Ada busuk kan. Okay, Mi boleh join masa tu. Itu sesuai Mi nak join. Kan? Itu sesuai pasal pergi 2 hari ke 3 hari 2 malam kan. Syok kan. Mi boleh standby dekat base. Mi pun boleh jalan-jalan kat Thailand. Dah bang Aziz. Dah sudah. Wahai makhluk. Wahai penghuni di sini. Wahai bangsa jin. Jika benar engkau berada di sini, perwujudkan diri kalian. Perjelaskan diri kalian. Perbunyikan apa-apa suara jika kalian mampu. Hadir. Api. Terima kasih hadir. Weh, Api banyak sangat tu, Pi. Kan, apa boleh support follow member saya, Api G. Boleh. Member kita juga. Anak anca. Terima kasih hadir. Jalan tu baru habis kan Api? Baru habis live Saya seorang malam ni. Steady. Saya seorang ni. Abang Nizam ada dekat base. Yang juga weh. Tadi masa nak naik daripada belakang. Pak Su balik kampung ke tu? Dia balik kampung. Nak join? Boleh. Nanti DM saya.